Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Kata Zir bin Hubaish lagi, aku tanya dia pula, adakah engkau dengar Nabi cerita sesuatu mengenai cinta, mengenai sayang? Tuan-tuan, kita jumpa satu orang yang orang kata dia ni, orang Melayu ni terkenal dengan Tok Kenali. Kita sangka baiklah kan, Tok Kenali. Maka orang Melayu kenal Tok Kenali. Orangnya katanya saleh, baik. Wallahu ta'ala alam. Itulah yang kita tahu. Allah mengetahui hakikat setiap orang. Pada zahirnya dia orang saleh, orang baik. Tulisan dia melambangkan dia orang baik. Sumbangan dia menunjukkan dia baik. Sebahagian orang kata dia wali, dia apa, kita tak tahu. Tapi khabar-khabar cerita dia orang saleh, orang baik. Lepas tu orang pun pergi jumpa, orang kata dia ni cucu Tok Kenali. Oh, cucu Tok Kenali kan. Dia ni pernah jumpa Tok Kenali. Oi, hang nak jumpa macam mana Tok Kenali, bagi hak minat lah kan. Tuan-tuan, padahal kadang-kadang kita ni agama tak kuat benar sangat. Dan Tok Kenali tu pun bukan Nabi. Dia orang soleh lah. Barangkali dia orang wali, dia apa, betul lah. Macam mana perasaan tabi'i apabila jumpa sahabat. Sahabat ni jumpa Nabi. Jadi semua mereka nak tahu. Han tengok tu Nabi kata macam mana? Nabi kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata apa? Kata dia, macam-macam itulah. Maka Zir bin Hubaish ni, dia tanya, ada tak hang dengar semasa hampa duk Nabi duk ada, hang duk sertai majlis-majlis Nabi, Nabi cakap sesuatu mengenai cinta. Kata dia, na'am, kunna ma'a Rasulillah fi safarin. Ya, kami bersama Nabi ketika dalam satu musafir.